Bila sahabat tengok Nabi beruban, Nabi mula beruban beberapa belas helai. Sebab Nabi ni rambut Rasulullah hitam sampai akhir hayat. Bila ada belasan helai rambut Nabi beruban, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma naraka qad syibta?" Apa hal kami melihat rambut kamu wahai pesuruh Allah telah pun beruban? Nabi pun jawab, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Nabi kata yang membuatkan rambut aku beruban adalah isi kandungan surah Hud dan yang seumpama dengannya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata kandungan surah Hud yang membuatkan rambut Nabi beruban kerana Nabi sentiasa memikirkan ayat itu adalah satu ayat saja, iaitu fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana kamu telah diarahkan oleh Allah. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan ribuan kandungan Al-Quran. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan ratusan tuntutan akhlak yang baik. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan tuntutan ratusan jenis ibadah. Istiqamah. Pastikan kamu mati, pastikan kamu meninggalkan dunia dalam keadaan yang paling baik di kalangan semua makhluk. Temenung Nabi dengar ayat tu. Tengok Nabi temenung lama, berat. Kalau kamu bercakap tentang Quran, Rasulullah yang paling banyak dengan Al-Quran. Kamu bercakap tentang qiyamul lail, Nabi berdiri qiyam sampai bengkak telapak kakinya. Kalau kamu bercakap tentang infak fi sabilillah, bersedekah fi sabilillah, yang hanya mampu bersedekah keseluruhan hartanya sehingga membakikan, sehingga yang ada di rumah Rasulullah hanyalah air kosong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang saja.